Hai kita semua, kali ni saya share resepi kuih angku yang berintikan bijan hitam. Korang patut cuba tau sebab sedap sangat-sangat. Kuih ni juga boleh di frozen. Mula-mula korang rebus keledek 350 gram, kemudian lenyekkan macam dalam video ni. Kemudian dicampur dengan 500 gram tepung pulut. Keledek tu saya timbang dulu baru saya rebus. 2 cawan air, 3 sudu besar gula, warna merah secukupnya. Kemudian dituang ke dalam loyang yang berisi dengan tepung pulut dan keledek tadi. Uli menjadi dough macam saya buat dalam video ni. Saya menggunakan bijan hitam yang ada dijual di kedai jual bahan-bahan bakery. Inti bijan ni saya timbang dalam 20 gram. Acuan kuih angku ni korang jangan lupa sapu dengan minyak masak supaya nanti kita keluarkan kuih tu tak melekat dekat acuan. Daun pisang juga korang sapu dengan sedikit minyak masak. Dough tepung ni saya timbang dalam 40 gram. Lepehkan dough, kemudian baru letak inti macam saya buat dalam video ni. Lepas tu masukkan dalam acuan macam saya buat ni. Kalau korang guna acuan macam saya pakai ni memang betul-betul senang sebab tekan tarik dah siap kuih angku yang cantik macam saya buat ni. Permukaan kuih angku tu korang jangan lupa sapu dengan sedikit minyak masak supaya kuih kita nanti nampak glowing cantik. Panaskan air pengukus. Kalau air pengukus dah mendidih, baru korang boleh kukus kuih angku ni selama 10 minit dengan api sederhana. Tips bagi corak kuih angku tu tak hilang, di minit kelima buka penutup pengukus sekejap, kemudian kukus lagi selama 5 minit. Jangan lebih tau, nanti corak kuih angku tu hilang dan kembang. Selamat mencuba semua.